Okay, good trading guys. Jumpa lagi hari ni untuk video kita yang seterusnya. Tajuk kali ni menarik, iaitu siapa yang sesuai trade FCPO. Pandai tanya kat situ, trader baru ataupun berpengalaman. Jadi tajuk ni tajuk umum, tapi mungkin kita boleh dapatkan sedikit, jadikan dia sebagai guideline untuk kita nak tentukan sama ada diri kita ni sesuai tak nak jadi trader ataupun tak sesuai. Jadi kita nak kupas berkenaan dengan tajuk ni kali ni supaya dapat manfaat lah. Kita semua dapat manfaat dekat sini. Okay, so kita ini meletakkan chat CQG kita ni. Kita akan tengok siapa yang sesuai, siapa yang tak sesuai. Okay, so FCPO ni bukan, boleh dikatakan bukan untuk semua orang sebenarnya. Tapi FCPO ni dia, kalaulah dia kena dengan tempat yang betul, karakter yang betul, dia ni boleh jadi satu lubuk duit lah untuk setengah orang ni kan. Jadi benda tu penting. Kita nak tahu benda ni sesuai ke tak, kita kena try dulu, fahami dulu, ambil masa untuk berkenalan dengan dia. InsyaAllah lah kemudian kita boleh lah nak buat decision sama ada dia sesuai tak dengan kita punya kehidupan. Jadi FCPO ni adalah satu instrumen futures yang kita kata dia ada berkonsepkan leverage. Dia ada leverage dia, leverage daripada kita kata bursa FCPO ni, dan juga dia juga ada risiko serta ada juga peluang yang bergerak seiring dalam pergerakan charting FCPO ni, iaitu lebih tepat lagi pergerakan price FCPO. Jadi persoalan utama yang kita nak kupas, siapakah yang sesuai, siapa yang tak sesuai. Anda rasa anda sesuai tak? Korang rasa korang sesuai tak jadi trader? Mari kita cek tengok sesuai tak dengan diri kita. Kalau tak sesuai, cepat-cepat lah angkat kaki. Kalau sesuai, kita boleh teruskan apa yang kita minat ni. Ok, so saya list kat sini dulu. Ok, FCPO ni sesuai jika kita sanggup belajar asas. Kena jelas asas tu macam mana. Asas tu maksudnya daripada segi tick, pengiraan tick, daripada segi margin, risk margin, use margin, daripada segi risiko. Risiko ni bukan sahaja terletak pada rugi atau floating, tetapi letak juga dekat masa yang kita ambil untuk kita nak fahami benda ni. Dia memerlukan masa. Itu juga boleh dijadikan sebagai risiko. Dan yang seterusnya iaitu disiplin, ikut stop loss. Lebih tepat lagi disiplin dalam SOP trading tu. Kalau kita ni bukan seorang yang boleh berdisiplin, jadi agak sukar untuk kita nak faham benda ni. Tapi kalau kita boleh disiplin ikut stop loss, maknanya kita sesuai jadi trader. Dan yang tak akhir sekali, trading ni kita kena ingat, kalau kita ingat trading ni adalah tempat jadi cepat kaya, jadi maknanya kita tak sesuai lah. Tapi kalau kita menganggap trading ni bukan sebab nak jadi cepat kaya, maksudnya kita nak konsisten, nak create income yang orang kata berjadual, berperingkat. Jadi kat sini insya-Allah dia sesuai untuk anda. So nak kita kupas pula untuk siapakah yang tak sesuai. Sebab yang tak sesuai ni pun kena tengok juga. Kalau dia tak faham sesuai tak sesuai ni, tergantung lah kan. Ok, so siapa yang tak sesuai? Dia tak sesuai jika baru trading terus nak full margin. Maknanya untuk lot trade tu, dia dah masuk tu, dia nak open risiko tu. Contoh risiko dia 7,000, account dia 7,000 ringgit. So dia risikokan 7,000 ringgit tu tanpa ada stop loss. Itu yang dinamakan dengan full margin. Full margin ni maksudnya kita merisikokan keseluruhan dana yang ada untuk kita, orang kata, trade tanpa ada
hala tuju, risiko yang jelas. Jadi dia memang tak sesuai. Yang kedua, dia tak faham beza lot. Apa beza lot, apa beza satu lot, apa beza lot 2, apa beza 3 lot, apa beza 4 lot. Itu dia tak faham. Sama juga nilai tik dan juga ringgit, nilai tunai. Dia tidak memahami dengan jelas. Ini adalah tanda-tanda orang yang tak sesuai jadi trader. Yang seterusnya, emosi dia mudah panik. Mudah panik apabila berlaku penurunan harga yang menunjukkan nilai floating negatif atau paper loss. Dia dah mula rasa panas, dia mula rasa tak senang duduk, dia mula rasa gelisah. Itu kita boleh kenali dia sebagai emosi mudah panik. Ataupun lagi satu type lagi ni, revenge trade. Revenge trade ni dia bila dia dah rugi, dia akan on trade tu tanpa fikirkan lagi SOP yang dipegang. Itu dinamakan revenge trade. Maknanya revenge trade ni lebih kepada apabila berlaku kerugian, nak cover balik rugi tersebut dalam tempoh masa yang sama. Contohnya, lepas rugi tu terus on. Oh, ni market ni dah salah ni, nak terus on. Jadi tu pun tak sesuai. Seterusnya, yang paling penting, ikut signal tanpa faham sebab entry. Ikut percaya pada signal yang orang lain buat. Itu pun salah satu juga sebab kenapa tak sesuai. Jadi untuk jadi trader ni, kita perlukan bermula dengan education yang tepat, bukan daripada segi spekulasi. Jadi kena jelas kat situ ya. Alright. So ini adalah sedikit berkenaan dengan kesesuaian. So kenapa trader berpengalaman ni suka FCPO? Kita kena tengok kat sini, kenapa trader berpengalaman ni lebih suka FCPO. Di FCPO, struktur market dia sangat jelas dan teratur berbanding futures ataupun instrumen-instrumen yang lain. Jadi kos transaksi dia tetap dan telus. Dia tak ada hidden cost, dia tak ada back charge cost, dia tak ada. Ada setengah ni dia ada hidden cost yang kita tak jelas. Untuk volatility pula, dia cukup untuk intraday. Maknanya volatility ni lebih kepada range pergerakan lah. Untuk intraday punya pergerakan, contoh average 100 ke 200 point tick satu hari, that is enough untuk kita buat duit setiap hari sebenarnya. Dan trading, untuk trader yang berpengalaman ni, dia memilih FCPO sebab apa? Kat sini kita boleh buat scalping, boleh buat intraday, malah kita juga boleh buat swing pendek. Swing pendek ni bukannya bermaksud hold over a month, tapi kita hold over a week sebagai contohnya. Maksudnya sebab kontrak kita tu expiry date dia dalam masa tempoh 30 hari, jadi kita sempat untuk buat swing pendek. Ini antara sebab-sebab kenapa trader berpengalaman sukakan FCPO. So seterusnya juga kita lihat pula untuk risk reward. Untuk kelebihan dalam FCPO ni yang mungkin ramai tak tahu kelebihan dia. Jadi kita tengok kat sini kelebihan dia. Kelebihannya yang wujud dalam FCPO ni, risk dan reward dia ni boleh dikawal kerana carta dia yang bergerak mengikut pergerakan yang synchronize. Biasanya dia ada synchronize, tapi kena faham dalam synchronize tu pun kita kena ada pelajari teknik-teknik dia. Jadi dia mudah kita nak set risk reward. Dan kemudian dia tidak memerlukan modal yang besar macam saham. Saham ni kita perlukan 10, 50, 100, 200 ribu untuk dapatkan profit yang bersesuaian dengan harian. Contoh saham nak gerak pun banyak hari baru nak capai kan. Kat sini tak perlu. Kita boleh lihat profit tadi dalam masa selang beberapa minit daripada entry dilakukan. Seterusnya dia sesuai untuk trader yang dah ada trading plan. Dia dah ada SOP. Itu kelebihan besar untuk trader tu. Dia ada money management yang baik. Berapa jumlah risiko yang dia allocate untuk orang kata berisikokan untuk satu-satu trading.
berapa jumlah take profit yang dia perlukan untuk satu trading. Dan terakhir sekali, rekod trading. Rekod trading ni adalah rekod di mana trader tersebut akan memantau berapakah persistency winning rate terhadap SOP yang dia jalankan. That's why lah benda ni menjadi kelebihan kepada trader yang berpengalaman. So the next, apa yang kita nak pelajari lagi, nak ketahui lagi tentang FCPO ni. So dalam FCPO ni biasanya perbandingan ringkas yang kita boleh buat lah. Risiko dia ni akan jadi tinggi bila kita tak ada ilmu. Tapi untuk trader berpengalaman, risiko ni akan jadi terkawal. Daripada segi fokus pula, fokus pun sama. Dia akan jadi, dia faham, belajar dan asas tu dia perlu buat supaya dia lebih tengok, dia lebih nampak dekat sini. So daripada segi risiko, daripada segi asas, daripada segi size position, so benda ni amat-amat penting untuk kita nak kenal pasti perbandingan dia. Okey. So daripada segi emosi pula, biasanya untuk trader baru ni dia lebih mudah terganggu, manakala untuk trader yang berpengalaman dia akan lebih stabil. Manakala untuk peluang pula, untuk trader baru ni sentiasa ada peluang, tapi dia perlukan masa untuk nak memahami benda ni, mencorakkan diri dia supaya tidak tersasar daripada SOP yang dia develop ataupun dia perolehi. Untuk trader berpengalaman pula, peluang dia lebih optimum, lebih terbuka. Kat mana market tu akan jadi lebih jelas berbanding orang kata trader-trader baru. So siapa yang paling sesuai trade dekat sini? Kita boleh tegaskan lagi sekali, siapa yang paling sesuai? So untuk individu yang merasakan diri dia ni, individu yang rasa dia ni boleh disiplin, dia boleh suka struktur dan data, dia boleh ikut SOP, dia boleh faham risiko sebelum profit, ini adalah tanda-tanda orang yang sesuai. Tapi kalau contohnya lagi satu, dia tak sesuai, untuk orang yang ada mental nak cuba nasib, untuk orang yang ada prinsip tak sanggup cut loss, dan yang lebih teruk sekali adalah orang yang tak nak belajar asas. Itu adalah perkara yang paling kita boleh jadikan sebagai point yang tidak sesuai. So FCPO ni saya nak jelaskan lagi sekali, dia bukan soal trader baru atau trader lama, tapi dia adalah soal cara dan disiplin, bagaimana kita nak belajar, ambil masa nak develop kita punya skill. Itu yang paling penting sekali. Itu yang paling penting. So dapat tak sesuatu daripada video kali ini? So saya harap penerangan tentang kesesuaian nak menjadi, orang kata nak buat keputusan ikut jadi trader dalam FCPO ni, boleh kita ambil kira poin-poin tadi. Sebab kadang-kadang ramai orang dia miss out poin-poin tadi. Dia terus masuk dalam industri, apabila dia lihat, oh kawan aku ni trade FCPO, dah kaya, dah pakai kereta mewah, dah beli rumah besar, dah ada income puluhan K satu hari. Jadi dia menganggap benda tu yang dia boleh copy, dia boleh tiru, dia boleh follow, without dia ambil tahu keadaan diri dia tu macam mana, kesesuaian diri dia tu macam mana, dan paling penting dia tak ambil tahu berkenaan dengan risiko. Jadi benda-benda ni boleh dijadikan sebagai guideline dan juga panduan untuk kita sama-sama improve kita punya kefahaman tentang FCPO ni, agar benda tu sentiasa jadi ingatan kita dan tidak lagi kita ulangi benda tersebut
Kerana apa? Bila kita tahu sesuatu benda dan kita apply benda tersebut, insya-Allah akan ada wujudnya perubahan yang lebih baik dalam penghasilan kita selepas ini. Jadi untuk next video, jangan lupa follow dan subscribe YouTube channel Mr. Noor FCPO Malaysia ni untuk dapatkan lebih input yang terbaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.